Hai, jadi di sini saya akan mengajar serba ringkas tentang tajuk 2.1.1 iaitu tajuk baru di dalam buku teks sistem nombor perduaan. Tajuk ini adalah tajuk yang pada muka surat 20. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada apakah itu nombor perduaan dan juga nombor perpuluhan. Okey, untuk tajuk nombor perduaan ini, anda perlu faham tentang dua perkara, iaitu sistem nombor perduaan dan juga sistem nombor perpuluhan. Dua nombor ini adalah dua nombor yang berbeza yang digunakan pakai dalam asas sains komputer ataupun dalam sistem komputer ataupun membina program. Okey, yang pertama adalah anda kena faham bahawa semua maklumat yang anda terima daripada sebuah komputer akan disimpan dalam bentuk kod-kod. Okey, kalau anda lihat pada rajah ini, rajah di sini, anda menggunakan tertikus, papan kekunci, keyboard, kamera, ataupun mousepad, gamepad, ataupun skrin sesentuh. Ianya semua akan masuk ke dalam unit berproses dalam bentuk nombor perduaan, iaitu kita panggil juga sebagai nombor binary. Okay. Jadi komputer membaca semua maklumat yang anda kongsikan ataupun anda masukkan, anda inputkan ke dalam komputer dengan menggunakan nombor perduaan. Okay, jadi sistem nombor perpuluhan kita mulakan dengan yang paling asas dahulu. Okay, jangan lompat kepada nombor perduaan dulu. Sistem nombor perpuluhan ini yang kita gunakan setiap hari, daripada nombor 0 sehingga kepada nombor 9. Ianya dikenali sebagai nombor sistem asas 10. Dan nilai tempat bagi satu digit untuk dalam sistem asas 10 ini adalah bergantung kepada kedudukan nilai tempatnya dalam nombor berkenaan. Okay. Dan biasanya dia ditulis dengan tanpa subscript, ataupun kalau anda lihat di sini saya sudah highlightkan, okay, subscript 52 yang warna merah ini adalah subscript. Jadi biasanya nombor perpuluhan tidak ditulis menggunakan subscript. Okay, anda tak pergi kedai, anda lihat orang tulis 52 subscript 10, tidak, dia terus tulis 52. Jadi di bawah ini saya sudah tayangkan semua nombor per 10 ataupun nombor perpuluhan ataupun nombor asas 10. Senang saja untuk ingat. Okey, nilai kedudukan digit yang saya maksudkan tadi adalah seperti yang anda lihat di sini. Okey, kedudukannya akan bermula pada 10 kuasa 0 dan kemudian 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4 sehingga infinity. 10 kuasa 1000, 10 kuasa 1,000,000 dan sebagainya. Okey, semuanya ada nilai tersendiri. Bagaimana anda nak tahu berapa nilai digit bagi sesuatu nombor perpuluhan? Senang saja, anda lihat pada kedudukan dia punya kuasa ini ataupun superscript dia ini. Okay. 0 itu nilainya sentiasa 1. Ini adalah satu kesilapan yang pelajar selalu buat, di mana mereka akan letak 0 itu nilai dia 0. Sebenarnya salah. Nilai dia adalah 1. Okay. Kemudian barulah kuasa 1. Kuasa 1 nilai dia adalah 10. Sebab 10 itu dikali ganda satu kali sahaja. Dan kemudian untuk yang kedua ataupun ruangan ketiga ini 10 kuasa 2. Okay, untuk memudahkannya, berapa kuasa dia itu, kalau nilai perpuluhan, dia akan tambah berapa kosong. Di sini 2 kosong 100, 3 kosong 1000, 4 kosong 4000. Jadi kalau 5 kosong, okay, 10 kuasa 5, dia akan jadi 100,000. Okey, senang sahaja. Dan nilai digit tersebut adalah bergantung. Kalau kita lihat nombor di sini 345, 5 itu nilai digit dia adalah 1. 4 nilai digit dia adalah 40. 3 nilai digit dia adalah 300. Okey, kenapa? Sebab nilai digit itu diperolehi dengan mendarab nilai ataupun nombor yang anda dapat dengan nilai tempat dia itu. Okey, nilai tempat dia itu. Jadi, cuba anda fikirkan, okay, satu contoh, apakah nilai digit bagi 8 apabila dia berada dalam nombor 8091 mengikut sistem asas 10? Okay, jawapannya senang sahaja. Okay, anda perlu sediakan jadual seperti yang ditunjukkan tadi, di mana anda letak satu, yang pertama ini kedudukan, mulakan dengan 10 kuasa 0 dan akhiri dengan 10 kuasa 4, sebab dia cuma ada 4 digit. Okay, kalau dapat digit kita sebenarnya sampai 3 dah cukup, tapi saya sengaja tambah 1 supaya dia lebih jelas lah. Okay. Jadi nombor kita masukkan ke dalam ruangan kedua.
Okey, 8091. Yang ini tak ada nilai, jadi saya letak kosong. Dan nilai digit itu saya kira 0 darab 10,000, 8 darab 1000, 0 darab 100, 9 darab 10 dan 1 darab 1. Jadi nilai digit untuk 8 adalah 8000 mengikut sistem asas 10 ataupun nombor perpuluhan. Okey, jadi saya harap anda faham di sinilah bahawa apa yang berlaku di sini adalah anda perlu menyediakan jadual seperti yang ditunjukkan pada skrin ini. Okey, bagi saya, kalau kelas saya wajibkan jadual ini dibina apabila mereka ingin menyenaraikan nombor perpuluhan. Okey, sebab di sinilah anda akan jelas apa yang anda tengah buat. Okey, jadi faham mesti mulakan kedudukan dia dengan 10 asas kosong. Mesti mulakan dengan yang ini. Okey, tak boleh mulakan dengan 10 asas 1. Mulakan dengan kosong. Dan nilai untuk 10 asas kosong adalah 1. Sebarang nombor yang diasaskan ataupun dikuasakan dengan kosong, nilai dia akan menjadi 1. Termasuk 2 kuasa kosong, 9 kuasa kosong, 16 kuasa kosong, semua nilai dia adalah 1. Okey, jangan buat kesilapan di mana anda letak 10 kuasa kosong, nilai kosong. Itu akan menyebabkan jawapan anda apabila buat penukaran nanti memang salah. Kemudian kita pergi kepada nombor yang kita sebenarnya nak sentuh, iaitu nombor perduaan. Nombor perduaan ini kita panggil sebagai siri nombor binari ataupun sistem asas 2 sebab dia menggunakan hanya 2 digit sahaja, iaitu 1 dan 0. Tujuan nombor perduaan adalah untuk menyimpan data dan seperti yang saya terangkan tadi, dia menggunakan 2 digit. Okey, dia mewakili isyarat elektrik on dan off, di mana on adalah 1, off adalah 0. Itu sebab dia digunakan dengan meluas untuk menyimpan data ataupun dalam sistem komputer. Nilai tempat digit suatu nombor perduaan bergantung dengan nilai tempatnya dalam nombor berkenaan, sama seperti nilai perpuluhan tadi. Dan akhir sekali, nombor perduaan semestinya ditulis dengan subscript 2. Contohnya di bawah ini, kalau anda lihat, subscript 2 adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini, ada nombor 2 kecil. Kalau anda tidak letak nombor 2 ataupun subscript 2 ini, ia akan menyebabkan nombor itu tidak bermaksud nombor perduaan, tetapi sebaliknya dianggap sebagai nombor perpuluhan, iaitu 10. Kita juga tidak menyebut nombor perduaan ini sebagai 10, 20, 100, 300, 1000. Tidak. Kita sebutkan sebagai individual number, iaitu 1001. Kita tak sebut dia 100, 1000, 1 juta. Tidak. Kita menggunakan nama-nama yang persendirian, iaitu 0 and 1, 10. Dan akhir sekali, anda perlu ingat bahawa untuk nombor perduaan, anda kenalah meletak subscript 2 seperti yang ditunjukkan dalam skrip di atas. Kalau anda tidak letakkan subscript 2 itu, nombor tersebut boleh dianggap sebagai nombor perpuluhan. Okey, contohnya 10 seperti ini tidak dianggap sebagai nombor perduaan dan kita sebutkan sebagai 10. Tetapi kalau dia diletakkan subscript 2 yang menunjukkan ini nombor perduaan, kita sebutkan sebagai 10. Sebab itulah cara kita sebutkan nombor perduaan. Kita sebutkan 10, 10 ataupun 01. Kita sebut secara individu. Sesuatu digit itu hanyalah nombor perduaan sekiranya dia ditulis subscript. Jikalaulah ada penerangan yang menyatakan nombor 10 adalah sebuah nombor perduaan, pun boleh diterima. Tetapi jikalau ianya tidak dinyatakan sedemikian, maka nombor tersebut perlu dianggap sebagai nombor asas 10. Nilai digit dalam nombor perduaan. Okey, untuk nilai digit sama juga seperti dalam nombor perpuluhan, kita mulakan dengan 2 kuasa kosong, di mana seperti yang saya beritahu tadi, mesti bernilai 1, kemudian 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, sehingga infinity, 2 kuasa 100, 1000, sejuta dan sebagainya. Dan nilai kedudukan ini dikira dengan mendarab nombor 2 itu berapa kali. Contohnya 2 kuasa kosong ini, yang didarab 0 kali, maka nilainya adalah 1. 2 kuasa 1 didarab 1 kali, jadi jawapannya adalah 2. 2 kuasa 2 adalah bermaksud 2 didarab 2 kali, jadi anda dapat 4. Okay, terus lompat ke sini, 2 kuasa 5 maksudnya 2 itu awak darab 5 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, jadi 5 kali anda darab, anda akan dapatkan 32. Jadi senang sahaja. Okey, di sini anda lihat nilai digit dalam nombor perduaan 1011. Contoh di atas adalah buku teks, contoh di bawah adalah tambahan yang saya buat. Okey, kenapa saya buat tambahan ini? Sebab saya rasakan di buku teks ini dia tak menerangkan secara terperinci, di mana dia tinggalkan deskripsi bahagian-bahagian tertentu.
Okey, contohnya di atas ini kedudukan 0, 1, 2, 3, 4. Okey, kalau anda lihat di belakang ini, di sini kedudukan ditinggalkan. Okey, jadi saya suka pelajar saya melabel kedudukan supaya jelas apa yang mereka tengah buat. Kemudian saya wajibkan juga pelajar saya meletak nilai kedudukan. Tujuannya supaya mereka tidak perlu mengira, mereka jelas itulah nilai yang mereka perlu letakkan. Dan kemudian ada nombor. Nombor ini mewakili nombor perduaan tersebut. Okey, 1011, 1011. Okey, diletakkan bermula daripada kanan dahulu ke sebelah kiri. Okey, kanan skrin kanan skrin. Okey. Dan yang terakhir adalah nilai digit. Nilai digit ditentukan dengan mendarab nombor tersebut didarab dengan nilai kedudukan. Contohnya di sini untuk 2 kuasa 0, 1, 1. Jadi 1 darab 1, nilai digit adalah 1. Pergi ke sebelah kiri, 2. Okey, nilai kedudukan adalah 2, digit dia adalah 1. Jadi 1 darab 2 jadilah 2. Okey, sama juga dengan nilai kedudukan yang ketiga. Okey, nilai kedudukan ketiga adalah 4. Nombor adalah 0, jadi 0 darab 4, jadi jawapannya adalah 0. Okey, dan untuk bahagian seterusnya, nilai kedudukan 8, okey, darabkan dengan 1 untuk dapat nilai digit 8. Jadi ini adalah nilai-nilai digit dalam nombor perduaan yang perlu anda tahu. Okey, dalam soalan biasanya kita wakilkanlah, kita akan wakilkan seperti yang diterangkan tadi, nombor perduaan ini mewakili on dan off. On adalah 1, off adalah 0. Jadi perwakilan mentol dalam soalan nombor perduaan biasanya adalah seperti ini, di mana kita akan lihat mentol akan dibiarkan menyala ataupun tidak. Jadi senang sahaja, kalau mentol itu tidak bernyala seperti ini, okay, ianya adalah 0. Kalau mentol ini tidak menyala, 0. Kalau mentol ini menyala, maksudnya 1. Dan anda lihat nilai tempat perduaan 1, 2, dan 4. Itu sebab saya suka kalau pelajar saya menulis jadual seperti ini. Okey, seperti ini tadi. Okey. Nilai kedudukan sudah pun ada saya tuliskan. Anda sudah faham bahawa dari mana anda dapatkan nilai kedudukan itu. Jadi bila menjawab soalan seperti ini, anda sudah dapat lihat 1, 2, 4 itu dari mana datangnya. Okey, jadi mudah untuk anda menjawab. Jadi kalau saya tanyakan, okey, untuk bahagian yang pertama, dari mana, apakah nombor perduaan untuk mentol ini, anda boleh terus jawab, oh ini nilainya adalah perduaan 1. Ini macam mana? Okay, 0, 0, 1, 0. Kenapa? Sebab nilai perduaannya sudah diberi. Okey, jadi berdasarkan perwakilan mentol dalam soalan nombor perduaan ini, saya harap anda boleh menjawab soalan-soalan berkaitan kalau dia keluar dalam peperiksaan. Okey, tidak susah sebenarnya. Ingat, kalau mentol menyala itu adalah 1, kalau mentol tu malap dia adalah 0. Dan sentiasa mengambil perhatian berkenaan nilai tempat nombor perduaan. Okey, sebagai refresher apa yang anda telah belajar sebelum ini, anda mesti ingat apa itu nombor asas 10. Okey, 0 hingga 9 termasuk sifar, nilai kedudukan nombor perpuluhan, cara menulis nombor perpuluhan, fungsi nombor perduaan, format nombor perduaan. Okey, ingat format dia adalah 10, 01 dan sebagainya. Okey, perwakilan penduaan untuk on dan off, nilai tempat nombor perduaan iaitu 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16 dan cara menulis nombor perduaan. Anda perlu ingat semua perkara ini untuk maju ke dalam bab seterusnya. Okey, itu saja penerangan hari ini. Saya harap anda faham, anda jelas tentang apa yang saya sudah terangkan. Jangan lupa menonton episod seterusnya iaitu pada muka surat 22 yang berkaitan dengan penukaran nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Jadi terima kasih dan selamat belajar.